Tak semua orang mampu buat korban setiap tahun. Tapi tahu tak, sebenarnya kita boleh rancang dari sekarang. 1 gram emas sebulan, lepas 12 bulan, dah ada 12 gram. Lebih daripada 2 dinar, hampir 3 dinar. Dan jumlah itu dah cukup untuk 1 ekor lembu korban, ikut harga semasa. Kita tak perlu kumpul banyak sekaligus. Simpan je sikit-sikit, tapi konsisten. Emas ni bukan sekadar simpanan, tapi jadi penyelamat bila masa nanti sampai. Kalau cuma nak 1 bahagian saja, boleh kurangkan emas setiap bulan. Tak perlu simpan 1 gram pun. Yang penting konsisten dan simpan sikit-sikit. Daripada sekarang dah boleh kira dah berapa gram nak simpan untuk jayakan dana korban tahun depan. Simpan emas, tidur lebih lena. Korban tahun depan kita dah bersedia dari sekarang. Klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu adakan dana korban untuk tahun depan.